Latihan Kendiri 1.3. Soalan nombor 1. Bagi setiap bulatan yang berpusat di O, hitung perimeter tembereng belurik ABC. Gunakan pi 3.142. Okey. So, kena faham tembereng. Apakah yang dimaksudkan tembereng? So, ini adalah tembereng. Okey, ini tembereng yang saya lorik ni. So, tembereng melibatkan ni satu garis panjang ni dengan sektor. So kalau perimeter lah, melibatkan panjang sektor, panjang lengkok dan panjang ni. Okay, ni nama dia lengkok, ni nama dia perentas. Jadi lengkok guna formula SJ theta, jejari dan sudut. Perentas pula ada beberapa formula, tapi yang saya guna adalah 2J sin theta per 2. So yang ini ikut mod. Kalau theta tu dia bagi rad, saya akan guna kalkulator mod rad. Kalau dia guna radian darjah, saya guna mod darjah, degree. So based on soalan lah. So kita jawab soalan A. Soalan A, so kita cari lengkok. Jejari dah bagi 6 dan dalam pun dah bagi 2.5 rad. So lengkok sama dengan 2.5 pada 6 dapat 15. Perentas dia, so dia pakai radian, jadi saya boleh terus kira 2 jejari 6 sin radian 2.5 bahagi 2. Okay, yang ini kena tukar kalkulator awak dalam mod radian. Setiap kalkulator boleh tukar. So 2 darab 6 darab sin 2.5 2. So perentas dia adalah 11.3878. Jadi perimeter kena gabungkan 15 tambah 11.3878, 15 tambah 11.3878, akan dapat jawapan dia adalah 26.3878. Lalu yang B pula, so sama juga, jejari dah bagi, sudut dah bagi dalam radian. Di S dia sama dengan 10 darab pi per 3, iaitu 3.142 per 3. Jadi akan dapat 10 darab 3.142 per 3. So dapat 10.473. Okey, perentas 2 jejari dia 10 sin, kalkulator masih mod radian, so 3.142 per 3 bagi 2. Okey, so 2 kali 10 kali sin 3.142 bagi 3 bagi 2. So dapat 10.001. Jadi perimeter 10.473 ditambahkan dengan 10.001, so dapatlah 20.474 cm. Untuk C pula, 120 degree ni darab dengan pi bagi 180 untuk dapatkan dalam radian. Jadi 120 darab 3.142 bagi 180. So radian dia adalah 2.0947. Okey, so kita cari S dia dulu. S sama dengan 8 darab dengan 2.0947. So akan dapat
darab 2.0947 16.7576. Manakala perentas dia 2 darab jari dia 8 darab dengan sin 2.0947 bagi 2. So kita boleh dapat 2 darab 8 darab sin 2.0947 bagi 2. So akan dapat 13.8576. So perimeter 16.7576 tambah 13.8576. So 16.7576 tambah 13.8576. So dapat 30.6152 cm. Okay, untuk yang D pula, D agak special sikit. So kita ambil sini, 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 sini. Okay, 15 cm yang ini, perentas 15 cm. Dan ini adalah 9. Sini pun 9 sama kaki. Okay, so sekarang kita dah tahu perentas dia 15. So kalau untuk perimeter, kita tinggal cari lengkok. Lengkok SJ theta, jari dah ada. Problem sekarang adalah theta. Jadi awak kena ingat dalam penyelesaian dalam sukatan bulatan ni, dia akan bermain dengan hukum-hukum segitiga yang lain seperti teorem Pythagoras, SOHCAHTOA, KAHTOA. Okey, dan itulah teorem Pythagoras dan SOHCAHTOA dan formula-formula penyelesaian segitiga. So kat sini apa yang kita kena buat, kena potong. So ni potong dah separuh. Potong dah separuh jadi 90 degree. So 15 bagi 2 dapat 7.5. So sini 7.5. So akan dapat satu segitiga bersudut tegak tau. So sini 7.5 dan ini adalah 9. Ini adalah hipotenus, ini adalah sudut yang kita cari adalah di sini. So ini dia punya opposite, ini dia punya hipotenus. Siapa yang ada opposite dan hipotenus pakai sin. Tapi double check calculator, pastikan angle unit dah tukar balik pada degree. So untuk dapatkan sudut di sini, kita pakai sin. Jadi sin theta sama dengan opposite 7.5 bagi dengan hipotenus 9. So shift sin, sekarang tekan je calculator. Shift sin 7.5 bagi 9. So akan dapat 56.427. Tapi ni one side saja. So dari dua side, so kena darab 2 lah. So darab 2. So 56.4427 darab 2 dapat theta adalah 112.8854. Jadi kita nak cari lengkok kan untuk lengkapkan perimeter. So lengkok yang ni 112 kenalah darab pi per 180. Ni kena 3.142. So darab 3.142 bagi 180 akan dapat dalam radian adalah 1.9705 rad. So S dia adalah jari dia 9 akan didarabkan dengan 1.9705 rad. Okay, 9 darab 1.9705 rad akan dapat 17.7345. Perimeter itu 17.7345 tambahkan dengan perentas 15 cm. Okay. So dapat 32.7345. Okay, slow and steady, pelan-pelan fahamkan.
pasti akan faham. Alright, good luck.